What's up gang? Welcome back to my fiancé channel Aries. Cikik boom boom boom. Okay, so hari ni Jo akan pergi pasar kejap lagi beli bahan-bahan untuk saya masak mi goreng, di mana saya akan masak mi goreng dan juga beli satu lagi mi goreng dan letak di dalam bekas yang sama. Dua bekas lah. Bekas yang sama bentuk tapi mi yang berbeza. Satu mi yang Joanna masak, satu lagi mi yang Joanna beli. So kita akan bagi kat Aries rasa pilih mana yang paling sedap. So kalau dia pilih masakan Joanna, bermakna saya akan sayang dia lebih lah. Kalau dia pilih masakan kat kedai makan itu, maka saya terpaksa menyayanginya juga. Aku tak tahulah macam mana reaction aku kalau dia pilih kedai makan lain kan. Sampai hati dia, tahulah kita ni masak tak sedap. Dengarlah macam tu lah, belum masak lagi. Dah kecewa dulu dah. Tak apa, saya yakin saya masak sedap. Sebab saya anak chef, so saya yakin saya masak sedap. Tapi kan korang, walaupun saya anak chef, tidak bermakna apa yang bapak masak sedap, anak dia masak sedap. Tidak bermakna begitu. Macam contoh lah, macam membebel pula. Okay, so sekarang ni dah masuk kereta. Kita nak pergi kerja dulu. Sebelum masak kita kerja dulu. Wah, cari duit. Jangan lupa pakai seatbelt. Tu je nak pesan, okay? Studio ni lagi. Ni lah peminat AI team. Cakaplah hi. Hello. Okay, kita ni peminat Aries tau. Kita dah kenal Aries dah 4-5 tahun dah. Daripada mula-mula Ali Irfan dekat bawah sampai sekarang dia kat atas. Kita memang minat Ali Irfan dengan Aries dan semua AI team. Sampai menangis tau tengok konten Aries. Konten kadang-kadang menangis. Terbaik lah. Jo dah habis shoot. Sekarang ni Jo rasa nak pergi cari bahan untuk masak mi goreng. Tapi Jo rasa tak sempat hari ni. So Jo pergi beli barang dapur juga sebab dah nak malam lah. Lift dah buka, kau bebel lagi. Sabar sekejap Lift, sabar. Kita pergi beli barang. Lepas tu kita sambung esok lah. Harap-harap esok syuting habis awal, amin. Sampai di aku pun dah jadi macam AI team dah. Sikit-sikit di pause. Tak cari ayam je actually sebab barang dapur semua dah dekat rumah. Cuma ayam je tak ada. Dah sampai. Kemungkinan aku beli benda lain tu sangat tinggi ya. Aku baru je masuk. Baru je dekat entry aku masuk. Aku akan beli ayam dah. Baru masuk. Dah ada 2 benda. Belum masuk sampai ke dalam lagi. Ya Allah, astagfirullah Joanna. Comel gila Horlicks ni. Bekas dia macam menarik. Oh, by the way, tengoklah aku punya nak beli ayam. Juga nak beli air urin lah, hot chocolate lah, sardin lah, tisu lah, sayur macam tu John. Nampaknya pokok memang begini, cakap nak beli ayam je. Sekali. Korang tahu tak, aku ni confident gila ni. Jalan kat dalam mall. Pedek baru lepas letak barang dalam kereta, I nak pergi cari Tupperware untuk letak mi nanti. Lagi cari kat DIY. Korang tahu tak, aku confident gila sebab apa? Aku keluar pakai seluar tidur. Sekejap aku nak tunjuk kat korang tapi ramai orang pula. Sekejap tunggu jalan clear sikit, aku nak tunjuk outfit aku. Malu tapi mahu. Okay, tu dia. Nah, seluar tidur Joanna, you are so confident. Aku sebenarnya malu ni semua orang pandang ni. Tak adalah, mana ada orang. Tak ada orang buka sini. Siapa nak pandang? Siapa nak pandang kau? Okay, bye. Kita dah sampai DIY. So kita nak cari Tupperware untukmu sayangku. Tapi harap-harap dia pilih makanan aku lah. Kalau dia pilih mi goreng orang lain, aku suruh dia bayar balik aku beli Tupperware ni. Tupperware yang murah. Aku ambil yang ni je. By the way, tadi aku dah kata dah, masuk kedai nak beli Tupperware, terbeli benda lain. Joanna bilai. Okay, jom balik. I singgah beli ice chocolate. I memang suka minum ice chocolate. I try to avoid but actually, sebelum I buat video tadi, I dah telan 3 biji Panadol. Sebab I actually tengah senggugut teruk gila sekarang ni. Di saat korang nampak saya senyum di depan kamera, sebenarnya saya sedang menanggung kesakitan. So, ni kita nak telan lagi sebab sakit. Saya jarang sebenarnya makan ubat, tapi bila saya kerja, saya terpaksa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan satu je lah kan. Assalamualaikum korang. Hari ni dah hari kedua dah. Kalau konten ni tak menutup, aku tak tahulah sebab apa. Sampai 2 hari aku buat konten ni. Korang nak sambung lagi konten mi goreng ni tak habis. Pagi tadi I bangun awal gila. Pukul 6 I dah start make up. Lepas tu I keluar, I tengok waste 30 minit je pergi location. Sebab hari ni I shoot dekat KL tau, jauh. So I expect selalunya dia akan 2 kali ganda lah daripada jam. Kali rupanya 30 minit je pagi ni tak jam. Sebab rupa-rupanya hari ni hari Sabtu. Aku ingatkan hari-hari bekerja. Kalau ikutkan saya shoot pukul 10. Tadi kalau ikut saya gerak tadi 8.30 dah sampai. So aku macam takkan 8.30 aku dah sampai. So kau tahu aku buat apa? Aku call lagi aku. Morning sayang. Sayang, saya lupa hari Sabtu. Contoh masih breakfast, saya tergerak awal lah. Lagi aku pun saya barai ni.
Lepas tu saya pun macam buat lah ayat macam tak apalah sayang, tidur lah gitu kan. Lepas tu dia cakap tak apalah, okey je. Dia okey, aku pun macam sorry sayang, kacau. Gitu. So itulah dekat IG story aku ada post muka di Barai tu kan. Tapi kan aku tak nampak Barai pun. Aku rasa macam handsome je. Dia punya Barai tu handsome kan tau. Barai pun handsome, ya Allah. Rezeki. Rezeki kita dapat. Okay, sorry tergigit sikit lah, sikit je tak apa. Lepas syuting, lepas tu saya akan balik cyber. Saya akan masak. Lepas tu saya akan beli mi goreng. Mungkin saya order Food Panda je lah. Barulah adil kan. Sebab Food Panda masa saya order dia baru nak masak, saya pun baru nak masak. So sama-sama kalau dia datang masa dah sejuk, dua-dua sejuk yang masa yang sama. So adil lah rasa dia tu. Gitu. Kita tengok dia pilih yang mana. So ni lah studio dia. Je lupa nak tunjuk tadi. Dia gini lah tu. Baju-baju kat sana. Aku rasa kan konten mi goreng ni introduction dia dah merepek dengan aku punya shooting je. Bila nak konten masaknya, bila? Okay, sabar petang ni sekejap Ni demo nak oyak sikit. Sikit je. Tak banyak pun. Betul ke? Kelate gitu kau? Buat apa jam ni? Buat apa jam? Hari ni hari Sabtu. Kamu nak balik rumah je. Kau ni macam bahasa siam betul. Patutlah dia cakap aku cakap Kelantan macam siam. Gono nak kecek Kelantan ni duk reti. Tapi tak apa jam sekarang ni. Okay, so baru je sampai rumah ni. Jo nak keluarkan ayam, nak defrost kejap. Lepas tu kita boleh start masak. Okay? Allah, aku barai gila. Aku nak start masak tapi aku barai. Kena masak juga sebab kita nak support Riz. Wake up Jonah, wake up. Okay korang, tibalah masanya di mana kita akan masak. Okay, so sebelum jom masak, jangan potong-potong dulu apa semua. Takkan aku buat video potong-potong je kan. Kejap lagi Kang, jadi video kan jadi sejam Kang. Okay, by the way, I baru je lepas order mi goreng ayam dekat GrabFood. So adil lah, I baru order, lepas tu I masak. So sama-sama sampai dalam keadaan yang panas. I buat adil supaya kita tengok Riz pilih mana yang lagi sedap. I tak yakin pun I punya sedap sebenarnya. Tapi I kita kena confident je lah. So kejap I nak potong-potong, lepas tu kejap lagi I tunjuk I masak macam mana. Okay, I just nak bagi tahu mi kuning ni kan, ada orang dia tak suka makan tau. Sebab dia macam ada rasa yang macam tak tahulah, ada certain people dia rasa benda tu. Saya masak tak ada rasa benda tu. Sebab apa? Sebab bila kita rendam, kita cuci mi tu, kita letak garam. Garam tidak akan absorb rasa benda tu. So kita rendam dengan garam sekejap sebelum kita masak. So gini kan, so kita letaklah garam. Saja je nak bagi tahu pasal benda ni. First time aku masuk dapur ni menggunakan pakaian yang begitu cantik dengan makeupnya ya. Meriah. Masak kat dapur ni punya cantik gini. Tak ada maknanya aku cantik gini nak masuk kat dapur sebab konten je ni. Bukan sebab konten, sebab aku malas nak pergi cuci makeup lah apalah kan. Korang, I tengah potong-potong bawang kan, tiba bunyi ting-ting. Yang I order tadi kat dia dah sampai ya. Mi goreng dia and bau dia sedap gila. Semoga jualan masak lagi sedap. And I purposely belikan daripada kedai Melayu. So biar Melayu lawan Melayu. Tapi itulah, selepas aku dah bau dia, aku macam nervous pula. Aku harap aku punya lagi sedap. Okay, cari Jonah, mari kita sambung potong itu bawang. Jonah, you can do it. Jonah, you can do it. Nothing is impossible. Kau percaya je. Aku percaya aku masak sedap. Confident kan? So, I dah siapkan bahan-bahan yang perlu. Telur sekali dengan mi. Ni I basuh sayur. Dan ada kita punya ayam yang telah dipotong dan juga bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk kita masak. So, let's go. Di sini kita ada bawang. Yang ni masuk last. Tapi saya potong je siap-siap sebab nak buat video lepas tu nak potong. Selalunya saya masak sambil tunggu dipanas, saya potong. Saya tak ada potong terus. Tapi sebabkan nak buat video kan, Kang kelang kabut ke mana video pergi, ke mana ni pergi kan, meletup ke sana ke sini kan, aku tak tahu kan, dapur terbakar. Lama baby nak masak pun baby kau ni kan. Sebab kau lah kau gini yuk. Alright, nampaknya api sudah panas. Terimalah percikan yang menarik ini. Bau dia. Bau masuk bawang dah tahu lah aku nak. Kau bikin. So, kita akan masukkan chili giling dalam 4 sudu besar. Ini saya perlukan sudu. 4 ni, itulah dia. Macam tak cukup kan 4 sudu. Mercik, wak mercik. Takut lah, takut. Ambil lah kulit sudu kita nanti. Lepas tu apa? Hilang ingatan saya. Sos tiram 2 sudu. Aku kan ada orang tanya aku kat Instagram, Jo, bau dia bapak. Jo, bagilah resepi. Aku pun masak nak pakai hitam ni.
Masuk je tahu-tahu sedap. Gitu je. Sedap. Kadang pas sedap tak tahu. Lepas tu kan aku kan jenis masak tak rasa. Aku masak lah aku tak rasa. Ya Allah ni bau dia. Sos chili sikit. Lepas naik bau kan dah macam masak tu kan. Ni macam dah masak. Bolehlah masukkan ayam. Kita masak ayam dulu. Selalunya aku masak, aku buka pintu belakang. Ni aku buka tingkap macam tu dia tak keluar sebab tak ada dalam video. Jarang-jarang aku nak post konten masak-masak tau. Setahun sekali kau datang padaku. Sebentar kita tunggu ayam tu dimasak dengan sempurna. Saya akan potong sayur lah time ni. Seminggu sekali kau datang. Orang kata kalau masuk dapur tu jangan menyanyi. Ni pasal pom nyanyi-nyanyi dulu Joanna. Buat pom ni lah. Dah lah sekolah sedap. Tu duk nyanyi-nyanyi pula. Seminggu sekali. Sambung pula. Jangan meletup. Ni saya buka api slow je. Sebab kita bukan masak kat kedai. Kita masak apa? Kita masak apa? Apa namanya tu? Kita masak kat pedih. Cecik gapa lupa dah. Kita masuk sikit-sikit sebab baru nak potong sayur kan. So kalau kita buat sekaligus semua, masak api kuat macam mana kan? Kau nak cakap apa sebenarnya ni Joanna? Aku tak tahu. Sayur ni kan memang kena cuci elok-elok tau sebab I pernah masak lepas tu mungkin tak cuci elok ke apa kan. Mesti boleh rasa batu-batu dia tu kan. Korang pernah tak? Mesti korang tak pernah sebab korang masak bagus bukan macam Joanna. Tak apa, sekarang aku dah pandai dah. Dululah aku. Ni kisah dulu-dulu masa mula-mula baru nak belajar masak. Mana roti? Tak ada orang ni tiba-tiba pandai lah kan. Kita masukkan air sikit-sikit je, tak payah banyak sangat. Lepas tu kita boleh masukkan garam dan gula je, ambil gula dah. Ini ikut masing-masing punya lah kan. Kita jangan ikut resepi ni. Aku ni masak ni ikut kedai je. Garam sikit, gula sikit, ikut je tu. Alah, masuk-masuk je, tak siap. Yang penting ikhlas bila pun. Sepanjang masak ni, bercakap je pula tu. Ya Allah, astagfirullah. Telur yang telah di gitu. Gitu. Ni tips sekejap lagi kan. Bila masukkan telur, korang biar telur tu dia masak sikit sebelum korang kacau. Peheh dah. Tak peheh kan? Tak apa lah. Aku kecik sorang-sorang je lah. Supaya nanti bila kita gaul, telur tu nampak cantik. Masukkan telur. Biarkan je dulu sekejap. Jangan kacau lagi. Gitu. Ni yang telah dibasuh ya. Alright, ni dah boleh dah ni kacau. Barulah telur dia tu ada rupa. Aku tak tahu macam nak tunjuk kat korang. Okay, sekarang dah boleh masukkan ni. Ni saya telah basuh. Ya Allah, harap sedap daripada mie goreng tadi tu. Mie goreng yang dulu. Okay, kacau-kacau dia biar dia sepati gitu. Sebelum kita masukkan benda-benda lain. Nampak macam sedap. Tak tahu rasanya ke mana kan. Sekarang ni kita masukkan sawi, tomato dan segala bahan yang kita dah potong tadi lah. Sawi ni dia akan kecut lah kejap lagi daun dia ni. Lepas tu kita boleh masukkan buah tomato yang kita dah potong. Dan juga cili padi. Sebab saya suka pedas, Liz pun suka pedas. Elok lah tu. Saya ni tak ada masak sangat korang. Tapi bolehlah buat gaso-gaso. So kita bagi panas sikit. Tunggu dia kecut kan. Sayur ni kecut. Lepas tu dah siap. So inilah dia hasil mie goreng kita yang tidak seberapa ni. Ini je lah yang mampu Joanna masakkan untuk Erwis. Semoga dia suka, okay? Jom kita masukkan dalam bekas. Dan juga mie goreng lagi satu pun masukkan dalam bekas. Jom. So dah transfer masuk dalam bekas ni. Masalahnya bekas sama pula dengan bekas lagi satu tu. So kita kena buat tanda lah. Macam mana kita buat tanda kat mana? Kita contoh atas semua tutup ni lah kan. So ni mie yang beli dan ni mie yang saya masak. So saya nak transfer ni masuk dalam bekas ni. Bekas tadi saya letak sana. Okay, so ni suara hilang pula. Okay, so ni yang beli. Ni nombor 1. Gitu buruknya dah. Okay. So yang satu ini itu balik. Nombor 1 ni dekat yang kita beli. Okay, so saya buat keputusan untuk tulis nombor 2 dekat atas ni supaya ni saya punya, supaya senang dia nak pilih nanti 1, 2 gitu kan. Right, let's go to taman. So sekarang boleh nampak muka aku dah berminyak-minyak ni. Bukan minyak ni, peluh ni, panas gila kau. Kau masak pakai tudung bagai dengan baju lengan panjang. Gigih kau tak? Okay, so sekarang ni Jo akan sambung konten dekat taman lah. I nak bawa kereta semua di taman. Riz pun dah sampai taman. Akan bawa ni. Apa dia ni? Ni bawa mie ni ke taman. Tapi tu lah saya lupa pasal air. Saya rasa ada kot air kotak kat dalam peti. Bawa air kotak je lah untuk minum. Takut tercekik pula anak orang. Okay? Jom kita tengok reaction Riz. Kita orang dah sampai taman. Tapi hujan ya. Hujan.
Hujan. Konten masak pula. Kita nak pergi ni pondok tu. So konten ni kita akan sambung menggunakan kamera Riz. Jom kita sambung melalui kamera. Jom kita sambung melalui kamera. Mengenjik. Okay, so sekarang ni saya akan bagi sayang Mi. Okay, Mi ni ada 2 tau bekas. Dua-dua bekas yang sama. Cuma atas tu ada tulis nombor 1 dan nombor 2. Tak tahu mana satu saya punya, mana satu yang saya beli. Awak ingat tak? Saya tak ingat saya punya yang mana satu. Tapi saya tahu saya punya rupa yang mana satu. Saya ingat saya punya. Saya ingat. Okay, Allah gila dah petang-petang ni. Sekejap, saya pergi ambil sekejap. Cuba satu dululah Cuba nombor 1. Lepas tu saya kena describe rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nombor 1 Satu. Saya cek conteng lagi tau. Tak hilang lah. Tak tahulah hilang ke tak lantak lah. Saya beli bekas ni khas untuk buat konten. Bagus ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah ni. Dia tak tahu dia tak tahu gila. Terasa tak? Tak terasa lah sebab memang masa hantar tu pun memang bau dia macam wangi tau. Macam bau sedap. So saya tak tahu lah. Awak tak terasa lah kalau salah pun? Tak terasa lah. Saya tak nak sayang teka mana satu saya punya. Saya nak sayang pilih mana paling sedap. Ya. Sedap. Sedap, boleh lah. Boleh lah. Macam sedap je. Okay, nombor 2 pula. Okay, ni nombor 2. Dua-dua masih panas lagi. Panas lagi tak yang tu? Panas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nervous aku. Mana satu yang awak punya? Saya tahu. Awak bagi tak? Dia orang tak? Dia orang tahu. Dia tahu. Dia nombor berapa je? Tak sedap tu. Tak sedap ke dua-dua? Kejap lah, saya tengah ni. Lambat dia nak jawab. Dia pun takut nak jawab. Saya risau ni. Saya pun tak tahu dia. Saya cuba je kalau dia salah pilih. Saya pun tak rasa masakan saya tadi. Saya tak tahu lah sedap ke tak. Masin ke manis ke saya tak tahu. Awak tak cuba ke? Saya tak cuba lagi. Bagi saya yang first saya nak try. Lepas tu saya nak try yang second. Saya pun nak try. Beli setengah makan yang nombor 2. Saya makan nombor 1. Dan ni nombor 2. Okay. Abah, biar saya judge dulu. Dua-dua rasa yang berbeza. Dua-dua sedap dengan rasa yang berbeza. Okay, pilih satu je. Yang ni nombor 1. Rasa dia macam smoky sikit. Smoky. Dan dia masak kering. Yang kedua ni rasa dia kuat dan tak kering. Dan sempurna, cukup. Okey. Tapi apa? Buat apa? Tanya je. Tak, tanya je. Tapi apa lambat now? Sabar. Saya ambil air sementara dia tunggu tapi dia tu. Tapi saya macam pernah makan lah. Pernah makan? Yang mana satu? Masakan ni. Masakan itu. Makan kat mana? Awak beli kat mana ni? Saya beli kat kedai favourite awak. Ni. Tak tahu mana tapi saya beli kat kedai favourite awak. Macam Kelantan. Kedai Kelantan ni. Tak tahu lah. Boleh cakap awak pilih dulu baru boleh bagi tahu semua kalau benda. Dia macam korek rahsia tau. Dia macam tak nak jawab. Dia nak korek rahsia sampai aku bagi tahu mana satu aku punya. Saya penyiasat tau. Ni air. Saya siap. penyiasat. Saya siap ada air ni tahu. Bawa air tau. Bagus lah awak ni. Mantap tak. Thank you. Dengan itu saya selaku orang paling hebat merasa mie goreng di tanah Melayu. Okay. Saya memilih pemenang mie goreng pada petang ini dalam hari hujan. Reaction di kelakar. Rasa? Jatuh kepada nombor. Tekan nombor apa? Tak tahu. Nombor Dua-dua sedap, tak tahu. 2. Pandai kedai ni masak. Sedap. Awak beli kat mana? Saya nak beli lagi. Saya beli yang dekat saya yang macam mana? Yang mana? Awak beli dekat mana?
Aduh, saya beli kat Foodpanda je. Saya pilih kedai yang Melayu yang paling menarik. Saya rasa saya masak yang mana satu? Tahu. Tak tahu? Ya. Rasa-rasa. Hah? Enggak pedih. Senyum-senyum kita kenapa? Tahu. Tak tahu? Yang tu. Saya masak. Cuba bagian tu. Ada tengok je base dia. Serius lah masak yang tu? Saya masak yang ni. Ya ke? Ya ke? Ha. Ni pun sedap. Tapi lagi sedap baby. Baby kena cuba lagi. Sedap. Tak adalah, saya masak yang ni. Wah, serius lah? Ya. Aku terhibur. Serius lah? Serius lah baby. Betul kan ni sedap? Sedap sayang. Wow, pandai ni saya masak. Sedap lah. Saya guna resepi apa ni? Macam Kelantan punya lah. Saya ikut resepi Kelantan. Ya. Mantap betul. Tapi saya tukar sendirilah. Tambah-tambah sendiri. Sedap. Sedap. Tapi memang sedap pun. Sedap. Kau dah kena cuba. Ni goreng. Cuma saya rasa saya terkurang letak kicap. Kalau tak bagi gelap lagi lawa. Dia untuk presentation lah. Biar dia gelap sikit. Tapi sedap lah. Nak rasa mi goreng Joanna? PM dia. Wow. Saya tak sangka lah awak pandai masak. Ngadu lah. Cuba lagi. Sebab masakan bakal isteri saya lagi sedap. Terbaik. I love you. I love you. Makan sekejap sedap pulak. Kecik latte. Oh, dalam video ni saya ada kecik latte. Kecik latte? Sikit je lah. Tak apalah, sikit. Cuba-cuba. Tera. Bukan cuba tera. Kalau latte je kecik masalah, kecik putih. Tera. T-R-A, tera. English tera kan? Dia tera. Sedap molek. Jadi. Ya. Berapa sangat aku tak beli tu. Mantap, saya bagi 10 bintang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Yalah cantik mana masak pula. Nanti semoga ada lagi konten masakan. Tak ada ke lah? Tak adalah bila awak free. Saya tak free hari ni sebenarnya. Ni awak buat ni. Tak lah awak balik shoot terus buat. Tak ada, saya tak kerja hari ni tapi okey je. Thank you sayang. Bagusnya awak ni. Tolong saya buat YouTube, buat konten. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu insya-Allah. Amin. Kalau korang yang DM lah Jo apa-apa konten yang korang nak Jo buat kat Riz. Sebab saya mengambil korang punya DM tu walaupun tak reply sebab ramai tapi saya baca je. DM je. Okay? Thank you yang bagi idea, yang support korang. Semoga nah, habiskan yang sedap. Hujan ni yang turun ni memberi rahmat dan kebaikan kepada. Yes. Nak tu masakan yang nombor 1 sebab saya rasa macam saya tak reti sangat sebenarnya rasa masakan. Saya rasa sedap je ni. Ni awak beli kat mana yang? Saya ni macam kena dekat saya lah. Sebab ni resepi Kelantan ke saya? Resepi Joanna. Resepi Joanna? Iyalah. Uish, macam resepi Kelantan. Duduk lah. Lepas ni kena belajar dengan Umi masak. Hak ni pun sedap enggak? Sedap, tulus. Bahan ni lagi pedas. Lagi rasa. Yang tu pedas lah. Tadi diorang nampak saya potong cili banyak mana. Tak kan? Saya suka cili. Saya suka pedas. Kau lah, kau. Rasa tu kau. Tapi sebab dah beli kita ambilkan hari ni. Habis lah. Habis dah. Best juga petang-petang piknik macam ni. Dalam hujan. Jom pergi piknik nanti. Konten satu lagi. Piknik? Boleh. So tu je lah konten. Jom buat. Konten ni 2 hari tau. Semalam sama hari ni. Sebab sebenarnya saya nak masak semalam. Lepas tu muda tak? Semalam habis kerja lambat pulak. Takkan nak shoot malam tak nampak ni pun dah gelap dah ni hujan kan. Tak ada. Tak ada lah semalam. Sebab kalau balik rumah tu, semalam sampai rumah pukul 8 dah. Pukul 8 nak masak lagi. Lepas tu nak keluar ke mana? Kan tak ada arah tuju. So gini ya. Patutlah 2 hari. 2 hari jadinya konten ni. Panjang. Aku rasa 30 minit sampai. Gono ni. Weh, Joanna ni tak apalah. Saya mula tengok je lah macam mana ceritanya. Joanna hari ni. Walaupun terbaik saya bersyukur kan. Saya beruntung alhamdulillah. Itulah comel, pada masuk. Bang sedap. Senyum manis. Alhamdulillah. Thank you sayang. Itu je konten untuk kali ni. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Weh.
Jom nampak kau. Bye. Lah.